Comel merah ni. First time aku tengok merah panjang ni. Merah lain macam. Dah aku bisa dapat yang kali lah. Oh, hak nu pula. Hak nu. Apa tengok tu. Siapa tahu ikan apa beritahu. Ataupun memang lapar merah tapi spesies tak nak jawab hitam. Assalamualaikum geng, selamat petang. Okey, petang ni balik kerja, aku balik rumah, prepare barang pedaras mai. Kita repeat lagi pot yang sama. Pot yang sama nak cari gorgon. Tak boleh cecah lagi sekilo ke atas. Maksimum pun dalam 700 gram kot ikan lampang Jawa. Lampang merah dah kot, maksimum dalam 500 gitu. Okey, macam biasa. Cikgu kita. Cikgu kita cuti sekolah kan. Dia enjoy. Aku pergi kerja, dia main tang ni. Okey lah ni kita set up dulu. Kita ayun. Cikgu dia ni dia balik paling siap lah. Dia main awal sikit pada aku. Pondok pun nak kata nak pergi cari kayu tak dan duk kalut nak mengai. Okey, hari ni aku bawa rod panjang 2 batang. Rod panjang aku punya 9 kaki. 2 kilo. Yang ni tak mahal lah. Berapa RM20 aku beli tu. 40-50 kot. Order dekat Shopee. Tapi okey lah rod ni. Cuma batang dia kecil sikit lah. Kalau macam hak cikgu Daniel ni dia pakai Pioneer Ulula apa semua tu kan. Yang ni 10 kaki. Yang ni dia besar lah. Yang ni lagi padu lah pada aku ya. Tapi aku tak suka sok besar. Yang ni kira hampa nak pergi main jabatan pun boleh ni. Rod ni. Geng-geng Pioneer Ulula apa semua ni. Okey, jom kita set up tu. Beg pilih roti keras kot. Roti keras sayang ni. Aduh, kasar ni. Tak dia main bit lain. Dia ambil roti tak kena. Kalau tekan tu patin. Tekan patin. Roti duk kemas lagi. Hak ni matake duk di apa? Duk dalam. Dia tak ni gitu. Matake dalam. Jatuh depan mata dia kot. Makan game makan. Hak ni patin tarik tadi. Aku baru baling sangat-sangat. Kalau baru baling ni dia tarik confirm tak kena, mesti tak lekat ni. Tu melompat. Sebab matake aku sorok dalam roti. Hak ni aku buat bagi matake duduk dalam. Aku tak pergi matake duduk dalam. Kalau matake duduk dalam cantik ni. Tak apa, kita repeat lain. Dia tarik tak lekat kain, tak kira main lain. Kalau dia tarik sakit mulut tu gayak juga lah. Okey, tak apa, kita bubuh umpan satu lagi. Apa lah? Tak lagi hampir balas ya kalau dia makan. Biarlah pula bagi hang main pula. Cik video. Alah, tengah-tengah duk main tukang ah. Hang balaslah dulu, lepas tu aku bagi. Balas lepas ke bawa aku pula turun. Aku bagi kamera kat hang. Dia bawa aku pula turun kan. Tahu pula kopi. Tahu. Tu. Gaya ni bukan dia ni, hak lain pula. Hak lain pula. Kalau dia tekan tadi. Makan rabuk ni. Boleh sikit lah roti pula. Dia duk kacau gitu, tapi bukan patin lah ni. Hak wai tadi patin pun pasal dia tekan turun terus. Hak ni bocil-bocil kot, dah ada kelas sikit kan. Kali ni besar. Kali ni hak kali lek ni aku sama ni, hak dulu. Dia kena ke sini sikit. Dia kena ke sini sikit. Sikit dah. Tengah sikit. Okey dah. Ya, jumpa lagi. Ni lucu. Dia kenyok tu. Kenyok tu. Balas tu lah jawab dia. Ni apa nama apa ni batang ni? 2 kilo. Dikit wah. Ambil ni apa banyak dikit. Aku dulu dia batang besar-besar dia. Aku tak kenal. Ni aku cari batang sini. Okey, cakap ni jumpa. Dia lagi. Tapi kalau kita nak main kata, nak main baca sekali je. Tetaplah. Eloknya pakai letak hang. Okey geng, dekat pukul 7 dah. Dekat pukul 7 malam dah. Tadi aku sampai tadi, cikgu Dini pun baru sampai lah. Baru habis baling.
Tadi aku balik hak ni tadi roti dia ni. Cara aku kepai dedak tu memang aku sorok ke dalam. Jatuh sat lah. Lepas tu patin tarik. Kalau kata payah nak lekat lah kalau macam tu. Sebab mata ke duduk dalam roti kepai kemas kan. Dia tarik rod turun ke tu lah. Naik balik. Tak ada. Lah kita tunggu lagi. Harap-harap dia mau makan lah malam ni. Misi kita memang nak cari gorgon ni lah. Kalau dapat kecil pun balas lah kan. Ingatlah belagak sangat kan. Okey, apa-apa kita tunggu. Oh, kena tali lah. Tali bang. Dia kena tali benang macam tu. Oh. Apa dia lah tali lah. Kan di walaupun aku belik tadi tapi di bawah dia buka doang. Kalau nak jauh kena beri tali yang kecil ni. Dia bagi langkah dia. Bocil lah. Bocil lah. Tak tahu. Video ah. Tanah. Dah. Baik. Kasak kau. Sampai ambil memang ikut tu. Boleh lah nak kesak sangat dah. Boleh lah. Hai. Jadi helikopter. Itu berat pun. Jadi helikopter. Aduh. Lesen. Bukan lekat di mulut, lekat di tepi pisang. Lepas balik. So dia panggil Pak Mekan dia ke, Wan dia ke. Kita panggil apa? Ada. Aku baru duk fikir nak tukar umpan. Makan. Aku baru duk plan nak tukar umpan. Hak ni tadi dia duk umpan lagi. Hak ni menunduk dia, pati pukul buat je. Jauh tiang balik. Halus pun. Tak ada bubuk pun. Tapi tadi berasa ada. Mai bodoh ni. Tak dekat. Bayangkan takut ni tak kena pergi tengok ni, mata tak keluar ni tu. Jangan tekan ni rapat angkat ni tekan. Takut tu tak kena ikan sak. Okey, kita setting lain. Kena boleh tiang dengan cikgu Dina lah. Apa lama? Hati tekan kali. Ni baru pula sekali lagi tak tahu ikan apa. Lampam. Macam lampam gaya. Okey, tak keluar lagi. Kalau ni aku nak buat kaya duduk di luar pula. Okey geng, kita set up baru pula. Tak sangka dia nak makan cepat ke tu. Okey. Kita set up lagi. Boleh pada pukul 9 lebih lah. Baru nak makan. Cuba tengok. Aku handset pun tak bubuh dekat stand. Duduk dalam poket lah. Dengar tak orang makan lah. Kata ah. Makan roti. Mana kata dia makan lewat sikit lah. Mai. Merah. Nah, anak-anak tak kacau. Sekali dia makan sehelok. Mai sayang. Sayang. Alhamdulillah. Lampam apa ni? Lampam Jawa. Aku ingat aku lampam merah. Lampam Jawa. Ada kot dia 500 gram. Ada juga dia ingat kot tak ada pula ni. Okey. Dah. Keropok sikit-sikit sudah.
dia. Lambat. Okey. Besok aku akan try duduk sampai pagi. Duduk sampai pagi nak tengok dia makan masa mana. Boleh dapat seh-seh elok tak. Kukuk pati mau makan apa kan. Besok petang aku akan main dengan Cikgu Daniel. Kami akan bawa buah hara, buah ayam. Lepas tu tangkui payung bawa agak. Nak cari udang. Nak try anak udang pun nak try. Tengok macam-macam nak try. Nak try sampai pagi. Petang duduk sampai besok. Kan? Besok kan Christmas. Okey, apapun kami pun sekejap lagi nak simpan lah. Jom. Geng, makan geng. Ada? Ada kasang. Ada kasang. Oh, dia makan lewat. Rupanya dia nak makan lewat. Oh, dia kasang. Oh, dia kasang. Kasang ni. Cantik aduh. Aku tak payah main lah. Bagi dia ni main lah. Tak kira hak siapa pun. Biar aku tukang rakam lah. Awal lambat kita boleh pegang kayu dulu. Oh, kasang ni. Cantik, cantik, cantik. Makan lewat geng. Pukul 10 lebih lah baru nak makan. Tadi aja duk ngangor tadi. Oh, dia kasang tu. Kasang ah. Kasang. Huah, huah, huah. Huah. Jawa juga. Jawa juga merah pergi mana habis. Okey geng. Oh, kecil sikit dah tadi. Pasal rod ni panjang, rod alui. Hang bosok teruk sikit ni. Okey. Sambung lagi. Besok kita tengok je lah duduk sampai pagi. Makan lagi geng, makan lagi. Makan lagi, bau-bau sat-sat ya makan pula dah. Bau sat-sat. Dah lewat baru makan, mula makan tu, lepas tu makan ni. Ni kasang. Ni kasang. Tu lampu duduk je lah. La. Macam mana aku tukang ikan ni? Aku rakam ya. Tak awal lambat. Mai nombor 3. Malam ni kerja makan hak aku lah. Dia ni tukang pam. Malam kemarin kerja duk makan hak dia ni. Dah. Mai lagi. Ni duduk depan tak. Kilo kat tahu. Kilo kat tahu. Kilo atas? Dia tu. Mai dah. Oh. Tuk bawah. Apa merah? Dia minta merah sungguhlah. Oh, astagfirullahalazim geng, merah geng. Merah panjang. Merah panjang, merah hak passion badan berutu ni. Oh, lomok merah. Tu. Jangan nak macam jelawat tu. Badan berutu lah ni. Comel merah ni. First time aku tengok merah panjang ni. Merah lain macam. Dah aku bisa dapat yang kali lah. Oh, hak ni pula. Lekat tak? Dah aku makan air dia. Api dia. Aku ni tukar makan kau. Geng, dia tu geng. Merah panjang. Okey geng, lepas naik tadi Jawa 2 ekor. Naik ni pula sat-sat lah. Sat-sat ya dia naik. Lepas tu kami tadi duk berangan nak balik awal dah tadi duk berangan. Kan, dia ingat nak balik dalam pukul 10 lebih 11 kan. Tiba-tiba dia start makan, dia makan. Asal-asal lajak sikit lah. Ni kami nak balik awal pasal besok kami duduk sampai pagi. Dia bukan lapar merah ni kan. Ada kenapa? Ekor tak berjolok macam hitam lah weh. Dia ni kata bukan lampau merah. Kenapa weh? Macam lapar merah. Macam lampau merah tapi bila tengok bentuk ekor dia lain sikit. Ekor. Dia tak berjolok hitam. Ni kan apa? Jawab hitam tak ada. Weh, siapa yang tahu apa tolong beritahu. Ni kan apa? Dia tak ada jalur hitam. Kalau lampau merah dia ada jalur hitam kat ekor lah. Ni tak ada jalur hitam. Ada lampau merah besar. Dia tu. Sampai tengok dia tu. Siapa tahu ikan apa beritahu. Ataupun memang lampau merah tapi spesies tak ada jalur hitam. Panjang. Apapun kena tukar umpan kau. Sampai tengok Cikgu Dina tak boleh tahan. Tengok aku duk makan kerak, dia tak makan lagi. Dia bubuh majun. Dia bubuh majun dah. Majun salah dah. Tak boleh tahan tu. Majun pun majun lah. Janji dia mau makan ya. Kita yang pergi karau lah ni.
Kalau dia makan sekali lagi kali ni aku nak kawah ni Ria. Tak, dia makan kau ambil karau pula. Bagi hang pegang kamera. Oh, dia kamera pula. Nak ingat kawan tak ada nak letak. Aku tadi aku dah balik kan tukar umpan dah. Ni jadi Cikgu Daniel. Cikgu Daniel ayo pula dia tak bayang tak nampak. dia tak boleh tahan. Okey aku tutup lampu sikit. Ah. Bok. Tak ada bukit tu. Kapak berapat. Pop, tak nampak lah. Malam tak pun nak nampak. Weh, kau terlajak. Terlajak mana? Terlajak apa pada aku? Lepas pada aku. Kau ada nak makan dalam tu. Tak dia, try. Pada macam pada ni. Dah aku batu lah. Masuk lorong Masuk lorong tu. Aku 9 kaki. Dia memang apa 10 kaki Tu galah. 10 kaki. Rok ni, rok jenis ni daripada main jabatan. Okey, kita tunggu sat lagi. Lambung pukul 11 dia kan? 11.15. Kita tunggu sat lagi. Ada dah 3 ekor. Ha. Lepas dah beda konten pula ni. Okey, game strike. Tak ada standby kamera, Ada ni pula. Ada. Kasang. Tak apa kasang. Itu sentam. Takkan tak kasang kot. Hang nyok mai ni betul dah apa? Yes. Lambat merah tak? Lambat merah tak? Lambat Jawa. Hang kerja makan lambat Jawa. Semua pisau panjang weh. Semua pisau panjang. Ni semua kebulung ni. Kui. Okey geng. Tak ingat lebih kurang dah 5 minit ni kot. Hak dia makan kerak tadi. Ni makan pula. Semangat lagi nak tunggu esok malam sampai pagi. Semua ada susu dia ni kata. Tina kot. Tina mengandung. Tapi kurui tak gemuk. Okey, kita sambung lagi. Tengok lagi sampai berapa. Tunggu pasal besok. Nak tunggu sampai pagi ya. Ni rasa tak mau lah nak pula ingat. Tapi dia makan lewat. Tu sampah turun lagi tu. Aku pun heran. Tak ada hujan, tak ada ribut. Tiba-tiba sampah banyak turun. Ayam pun kuih deras. Main. Alah, boleh. Lampu duduk ke poket aku. Okey. Leo. Ada. Ya. Bismillah. Alhamdulillah geng lekat geng. Ada. Kasak. Makan buah sawit ni geng, makan buah sawit. Mari ni lampan Jawa kot. Merah. Kasak lagi ke lebih kurang tadi ke? Ha? Halus. Tapi kasak kok ni. Kasak. Mai dekat pun rasa. Mari. Jawa. Wih, drag pula. Tapi tak apa kasak sangat lah. Lebih kurang tadi ya. Lebih kurang tadi ya. Selesai lebih kurang sama. Sawit sebiji geng. Lepas tengok buah sawit duk ada itu. Tu buah sawit duk ada itu. Oh cantik kan. Okey geng, kami simpan barang dah, nak balik dah. Okey, ni hasil kami hari ni. Kami angkat ikan ni apa ni? Ni hasil kami hari ni. Hopcut. Tok tu. Okey. Ayak pun kau tengok tu. Derah dengan buih apa semua cukup. Aku dah ingat kot ayak. Ayak atas turun ke. Tapi kubu-kubu penanda bawah tu tadi halang tak naik pun. Okay, ni hasil kami hari ni. Dia makan last minute. Dia makan lewat lah. Pukul lebih kurang dalam pukul 10 tu baru dia start makan. Apa ni rare kali gini ikan lampam ni. Lampam merah. Tapi yang tengok ekor dia nampak lain macam. Aku pun tak pastikan. Kenapa dia ni kata tak macam lampam merah. Pasal ekor dia tak ada lain hitam. Oh ada agak sikit lain hitam. Tapi dia tak sikit buat ekor dia merah lain macam. Kali sikit pun ni. Kali ni sikit.
Oh tu tengok. Ada kelang kat sikit tu. Ada relang sikit tapi tak banyak. Koyak. Mungkin relang dia hilang kot. Hmm. Okey, apa-apa pun terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi besok. Jangan lupa besok petang kami duduk sampai pagi. Kita nak tengok dia punya waktu dia makan pukul berapa. Okey, assalamualaikum.